Assalamualaikum saudara, passwordnya apa? Jangan macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini, kerana hari ini adalah hari penurunan bot saya ni, bot baru saya ni. Sebelum menurunkan bot baru saya ni, saya baca tolak bala lah sikit dia saudara ya, untuk bot baru saya ni saudara. Nah, jadi semuanya dah disediakan bubur kacang lah. Nah, roti-meruti, air kuah. Kalau masalah roti ni macam-macam roti ya saudara ya. Alhamdulillah, masyarakat Lundang pun semuanya dah kumpul di bot baru saya ni saudara kerana nak penurunan. Sebelum itu kan kita baca. Jadi terima kasih buat masyarakat Lundang yang telah hadir dan membantu penurunan bot baru saya ni saudara ya. Nah, jadi inilah masyarakat Lundang saudara ya. Pembacaan tolak bala pun dipimpin oleh Pak Kades Lundang saudara. Inilah Pak Kades Lundang saudara ya. Itulah dia saudara. Jadi singkat cerita je lah, pembacaan tolak bala pun dah selesai. Waktunya nyiramkan bot saya ni saudara. Air tolak bala ni saudara ya, disiram oleh Bang Ahmad Tukang ni lah ya saudara ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah bot saya ni membawa rezeki yang melimpah ya saudara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi masih proses penyiraman bot saya ni saudara ya. Tapi kalau tuan dia jangan disiram je. Jangan macam-macam. Kata Pak Tukang, kenapa tak tuan dia ya? Bukan Pak Tukang je lah, semualah. Dengan tuan-tuan dia lah. Tuan bot ni langsung disiram. Jangan macam-macam. Nah, jadi penyiraman bot pun dah selesai. Waktunya kami pun di sini penurunan bot saya ni saudara ya. Belum. Siap. Awak depan ni. Awas. Kau nak tunjuk ni. 1, 2, 3. Bye. Woi, bentar dah. Alhamdulillah bot yang didarat akhirnya terjun ke laut juga ya saudara ya. Ni bot baru saya. Sekali terjun ke air memang gagah ya saudara ya. Dari luar dari belakang memang gagah, memang cantik. Ya. Kalau menurut Ikak semua, penilaian Ikak macam mana bot baru saya ni saudara. Nah, jadi Bang Per ni sama Bang Ahmad ni bersibuk lah, bersusah payah lah ngikat bot saya ni saudara ya. Kerana air pun besar, gelombang pun beralun-alun lah ya, tapi tidak kuat lah. Nah, jadi macam mana menurut Ikak? Kalau saya betul-betul bagus ya, cantik memang lawa saudara. Jadi samping-samping dia tu yang putih tu, itu pakai plat dia saudara ya, supaya tidak calar. Mak calar. Biasalah bot baru. Baiklah saudara, kerana bot saya pun dah turun ke air. Alhamdulillah, senangnya hati saya, tinggal tundakan ke kentar je nanti. Dan masyarakat Lundang pun mulai beraksi, mulai bekerja untuk perut, ngisi perut je saudara, iaitu makan bubur kacang. Ada yang pakai cangkir pop air dan juga ada yang pakai mangkuk je. Dan tukang pun bersibuk lah dengan Bang Per ni saudara ya. Bang Per kita ni bersibuk jugalah ya, ngatur-ngatur buat saya. Awak tuan main pakai tengok je dengan mata ya. Jangan macam-macam. Memang gagah saudara. Gagah. Tinggal kita nunggu pasang mesin je macam mana. Besok akan saya tundakan ke kentar ya saudara ya. Buat masyarakat Lundang, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah hadir dan membantu penurunan bot baru saya ni ya.